Hi guys, it's me Mia. So hari ni I nak buat vlog. Okay, bukan hari ni je, tapi minggu ni I nak buat vlog macam mana I bekerja sebagai engineer dekat Malaysia. And so kita boleh tengoklah macam mana I kerja, sama ada penat ke, tak penat ke, seronok ke tak, panas ke tak. Okay, so jom tengok video ni. Hai, okay, so hari ni kita datang site untuk kita buat monsoon drain dekat sini. So sekarang kita tengah ukur existing drainage. Tak nak tarik gini. Mana beg? Ni tak ada ni. Wah, ledak ni. Dia buat pier. Dekat juga ni. Ikut satu lebih. Sila tu 20 Ekor. sila ambil ni ni. 20 je. Ni 30. 27 ni. Je. Hai guys, so hari ni kita pergi tes bersih dekat Ikram Geoteknik di Terengganu. Ni 5137 dan performa yang kita backup 90 darjah tadi no crack ya. So untuk T12 Beres terus. Okey, sama juga 20 Israel dia 56143 dan Sadio ni 4801 dan performa pun sama no crack. Dia minimum dekat Israel ya, dia kena 500 ke atas. Kalau 500 ke bawah fail lah. Dia fail lah. Semua result dua-dua ni 500 ke atas. So overall dua-dua okey. Beres. Alhamdulillah. Oh, dah ada tu. Sekat.
Paano? Paano ko matay? Ni kita tengok. Masa ni cadang isi ni. Outlet ni. Belah tahu ni haki pula dia kata. Dia dah kita ship. Itu ambil sini. Nah, baru. Dia main dia ada beri. Yang tiga. Dia pun buat tender 4. Kan? Ha ni. So 2, 3, 4. Jadi tender ni cukup. Daripada tanah ni ya, dia jadi batu. Lama-lama jadi batu.
makan tengah hari tadi. Sekarang pukul 6. Oh my god, Amira dengan Barai. Konkret tak siap lagi. Duk ngai ni. Pocik ni mau mari sini pula. Apa yang mari waktu yang sama? Tapi waktu pukul 7 pagi masih lagi gelap. Masya Allah. Ni first time saya pergi. Yalah, kita tinggalkan Settle. Alhamdulillah. Gracias. Vale. Tadi tu. Oh, tepi. Maksudnya pelapon tu dia. Dia kata dia buat gapor dia tak. Dia tak berhalung ke? Dia kan? Dia tu tak berhalung tau. Tak berhalung, ya jalan sendiri. Ni panas gila. Oh my god. Mochi tu yang Jepun tu. Ada kat luar. Mochi. Kochi. Enggak. Dipisah tapi itu saja untuk video minggu ini. So kita boleh tengok macam mana penat ke tak engineer. Kita boleh tahu situation yang engineer alami, panas, penat, berpeluh, like kerja dari pagi sampai malam. Oh my god. So itulah rintangan yang kita kena hadap. Bukan setakat belajar je penat, tapi kerja pun penat. Oh my god, macam mana aku boleh hadap semua ni? But it's okay. Nantikan more videos daripada saya. And don't forget to like, subscribe and comment. Bye.